Ini projek kita angkat pagar, tanam pagar. Atas bukit Inilah pagar dia. Dalam 6-7 kaki ni tu yang dah bacak tu. Untuk kebun durian lah. Ini dengan bos kita Zul. Okay, sekarang kita kat kebun durian Wow, nampak tu. Sekali goyang 3-4 biji Ini kau kena balik peram ni kena peram. Peram 2 hari, 3 hari ni. Baik. Mana itu tadi? Ada tadi 2-3 biji kat tu. Tu. Peram 2 hari lah. 3 biji. Baik. Ni pokok dia Walaupun sebatang dia nampak, tapi banyak dia punya buah dia. Bagus ni. Ni kena jaga dengan baik lah. Okay, kita try kait. Ada masak satu. Tu ada masak satu memang nampak lah. Panjat. Tapi tak apa. Ada, tak ada tak apa. Ni cari lagi banyak. Sini 6 bakul lah. Sebatang ni je 6 bakul Hmm. Alhamdulillah, nampak tu. Tuhan nak bagi. Orang jiran sebelah ni buat balik ke arah ni 2 bakul. Yang ni sebatang je kat sini. Ini bukan Zul Nampak ni. Sebatang je tapi banyak dia bagi biji dapat 2-3 bakul. Yang ni durian kampung ada juga. Durian Musang King ada, montong ada. Okey, ni dah masak Okey, macam ni dah masak Macam mana nak tu dah masak tu? Kuning bawah. Lepas tu ada orang dia bau, ada orang ketuk Kita tengok warna. Kalau yang dah biasa macam Zul, tengok warna je, nampak? Tengok warna kita tahu dah masak. Bau. Adalah. Kampung. Ni durian kampung lah. Okey juga kan? Mana nak dapat macam ni? Mau kalau Cina jual ni buat apa ni? Dia orang jual selonggok lah kan? Selonggok 20. Tapi biasa berat kulit durian ni jadi tu kita kena pandai tengok. Okey banyak narik. Alhamdulillah lah. Okey atas lagi. Tengok tu Zul nak kait. Tengok proses dia macam mana. Okey, tu ada sebiji. Tak nak jatuh. Okey, tak apa. Tak ada rezeki, tak apa. Ni pun dah ada ni. Okey, ni. Tadi 2-3 biji. Okey, nampak ada sebatang di sini. Jauh daripada tempat lain. Jadi sebab tu dia subur sikit lah. Semua nutrien dia ambil Nampak tu. Lagi tanaman lagi satu nampak tu. Nanas. Bawa balik. Nampak tu live Tu boleh makan dulu ni Boleh. kita kena peram nampak ni. Tidak apa tikus makan banyak. Fresh nampak ni. Okey, ni lagi. Ni tikus dah makan nampak. Tak apa rezeki tikus lah. Okey. Nanti. Okey. Terima kasih lah Zul. Besar kat ni. Bambu lah kau tak datang ni.
Tak apa. Mesin jambu aku hello kau. Banyak buah naga ada. Jambu. Rendah bawah lah. Ni pun ada Tarik.